Sebuah lebuh raya yang kelihatan normal digunakan oleh ramai orang seperti biasa. Semuanya kelihatan seperti lebuh raya biasa pada waktu malam. Tapi bila malam menjelma, bermulalah banyak kisah yang misteri dan menghantui seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum and hi, welcome to my first podcast. Dan saya adalah Madiha Auni. Untuk yang kenal saya mungkin kenal lah, tapi saya rasa lagi ramai yang tak kenal daripada kenal. Di TikTok, saya merupakan pencipta kandungan seram, content creator seram, dan saya menyampaikan cerita seram dalam bentuk lakonan dekat TikTok. Dan di YouTube juga sebelum ni saya ada buat horror short film, tapi saya rasa macam saya nakkan kelainan dekat YouTube, jadi saya nak buat podcast horror bedtime stories. Yes, so kita punya podcast nama dia adalah Horror Bedtime Stories with Madiha. Nama Madiha tu kena ada. Okay, so di mana dalam podcast ni saya akan bacakan cerita-cerita seram, mungkin daripada creepypasta, daripada Reddit ke yang famous, ataupun any cerita urban legend kat Malaysia dan juga di negara-negara lain. Okay, so untuk hari ni kita punya podcast adalah tentang Karak Highway. Jadi kalau anda adalah orang Malaysia, confirm anda mesti akan tahu punya pasal Karak Highway. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu dekat korang yang kita punya konsep podcast ni memang dekat atas katil sambil relax dekat tepi, sebab nama pun Horror Bedtime Stories kan, it's a bedtime stories. So korang boleh dengar atas katil sambil makan ke anything, waktu-waktu tidur, nak tidur kan, duduk dalam selimut, okay, selesa macam tu, and dengar saya bacakan cerita untuk anda. Jadi sebelum kita mulakan bedtime story kita, korang boleh pergi grab your favorite drink, your favorite snack, and hot chocolate ke apa ke, maybe hot chocolate sambil makan ramen. Oh my god, sedap gila. I have my drink dekat tepi ni. So I want you guys to get comfortable, go under your blanket if you want to, and let's enjoy the horror bedtime story together. But first, let me drink first lah. Karak Highway dibuka pada sekitar tahun 1978, sepanjang kira-kira 60 km melintasi banjaran Titiwangsa, hutan tebal, bukit curam dan terowong genting sempah, iaitu terowong jalan raya pertama di Malaysia. Lebuh Raya Karak adalah lebuh raya yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Pahang. Tapi di sebalik kemudahan itu tersimpan ribuan cerita. Cerita tentang kemalangan ngeri, cerita tentang penampakan yang tak dapat dijelaskan. Dan malam ini saya akan bacakan cerita-cerita misteri tentang Lebuh Raya Karak. Sebelum kita pergi kepada cerita-cerita yang famous kan, korang mesti tahu cerita apa yang famous dekat Karak Highway. Kita pergi dulu pada kemalangan-kemalangan besar yang menjadi punca kepercayaan rakyat Malaysia tentang macam mana Karak Highway boleh jadi keras. Okay, let's go. Pada tahun 1990 berlaku satu tragedi pada 28 Februari. Sebuah bas dikatakan hilang brake ketika menuruni bukit, lalu terbabas, merempuh kenderaan di situ, termasuklah kenderaan FRU dan lori tangki minyak. Akibat kemalangan tersebut, 11 anggota FRU dan 4 orang awam meninggal dunia. Truk FRU tersebut terperosok ke bawah bas lalu terbakar. 5 anggota maut di tempat kejadian, 6 lagi
maut di hospital. Ramai yang percaya roh mangsa masih berkeliaran di situ. Dan sejak hari itu, ramai yang mula melaporkan perkara-perkara pelik, suara orang memanggil nama dari tepi hutan, bayang-bayang melintas di hadapan lampu kereta, bau bunga melati yang tiba-tiba memenuhi dalam kenderaan. Okey, untuk yang kemalangan first saya baca ni, nak tanya korang lah kan, orang ramai percaya yang roh orang yang meninggal, kalau dia macam tak sedar yang dia dah meninggal ataupun dia tak tenang, dia akan berkeliaran dekat muka bumi ni. Tapi as a Muslim, dalam Islam kita percaya yang roh tu bila kita dah meninggal, roh akan terus pergi ke atas kan, dan dah takkan berkeliaran dekat muka bumi ni. So saya macam nak tanyalah pada siapa kat sini yang macam ada ilmu yang lebih lah untuk benda-benda macam ni, pasal benda macam ni, please share dekat komen ke kan. Okay, tapi nak yang soheh lah, jangan yang ni tak pasti, jangan kongsi tau, yang betul-betul soheh. And kalau ada juga kat sini yang bukan beragama Islam dan korang ada kepercayaan korang sendiri tentang benda-benda macam ni, then let me know, I would like to know. Okay, and then ini adalah kemalangan lain yang berlaku di Jalan Karak lah, iaitu pada tahun 1991 tanah runtuh yang besar telah berlaku, tapi Alhamdulillah tiada korban. 1993 satu lagi kejadian tanah runtuh dan 2 orang penunggang motosikal maut. 2006 sebuah keluarga terbabas berhampiran dengan terowong, 4 orang maut. Saksi berkata ada kenderaan yang muncul secara tiba-tiba, tapi bila diselidiki tiada bukti kereta yang ataupun kenderaan yang wujud secara tiba-tiba itu wujud. Pada tahun 2013, sebuah bas yang membawa 53 penumpang terbabas ke dalam gaung. Sebanyak 37 orang maut. Dan yang paling latest sekali, yang paling terkini adalah pada tahun 2026, sebuah kereta merempuh lori simen, 3 orang maut. Dan Toyota Vios yang terbabas, 6 orang maut. So let's go. Kita baca cerita pertama yang famous, the one and only Volkswagen kuning Karak Highway. Ramai pemandu yang pulang lewat malam melaporkan perkara yang sama. Di kawasan kira-kira kilometer 21, tempat yang gelap dan sunyi, mereka akan tiba-tiba ternampak sebuah kereta lama berwarna kuning jenis Volkswagen bergerak sangat perlahan di laluan hadapan. Pemandu itu pun menukar laluan. Of course lah, bila kereta depan kita slow, kita nak potong, betul tak? Dan pemandu tersebut pun memberi signal dan berjaya memotong. Pemandu tersebut meneruskan perjalanan seperti biasa, meneruskan pemanduannya seperti biasa. Tapi tak lama kemudian ada satu lagi kenderaan di hadapannya, memandu dengan perlahan. Bila semakin dekat, kereta yang sama dipotong tadi berada di hadapannya. Kereta Volkswagen kuning. Untuk pertama kali mungkin kita akan bersangka baik. Mungkin dia potong aku tadi, aku tak perasan. Mungkin aku penat sangat memandu. Jadi kali ini pemandu tersebut mengambil keputusan untuk memotong sekali lagi. Dia pun bagi signal, potong. Meneruskan pemanduan macam biasa. Tapi tak lama lepas tu, benda yang sama lagi jadi. Kereta yang sama berada di hadapan. Kali ini of course kita tidak akan bersangka baik lagi lah. Of course it's something else. It's mystic things lah. Betul. Tapi mungkin anda curious, walaupun anda dah terfikir benda ni melibatkan benda-benda mistik, tapi you still curious. You know, curiosity kill the cat, orang cakap. So kali ni anda cuba untuk potong juga. Tapi potong kali ni bukan potong untuk korang nak pergi depan kenderaan tu, tapi untuk
berada sebelah menyebelah dengan kenderaan tersebut, Volkswagen kuning tersebut, untuk tengok siapa pemandu dia. Jadi anda pun potong, berada sebelah menyebelah dengan kereta Volkswagen kuning tadi, dan anda pun jenguk untuk melihat siapa yang memandu di dalam Volkswagen kuning. Apa yang anda lihat adalah kosong. Ya, kosong. Tak ada pemandu. Kereta tersebut bergerak sendiri. This is so scary. Tapi kalau zaman sekarang, mungkin dia macam auto drive ke kan, dia letak setting lepas tu kereta tergerak sendiri. Tapi tak. Sebab kereta Volkswagen kuning ni, kereta ni macam kereta klasik macam tu kan. So untuk cerita Volkswagen kuning ni, ada juga beberapa cerita tentang sejarah dia yang beredar. Antaranya adalah kereta itu adalah milik seorang lelaki yang maut dalam kemalangan dekat situ bertahun-tahun dahulu. Lelaki tersebut dibunuh oleh isterinya sendiri dan boyfriendnya. Oh, that's mean boyfriend isteri dia, skandal isteri dia. Isteri dia curang dan mungkin dia nak kahwin dengan boyfriend dia tu, tapi dia masih isteri orang. So dia suami dia, oh my god, dia cuba pulang ke rumahnya tapi dia tidak pernah sampai, dan selama-lamanya dia akan memandu di jalan itu berulang-ulang mencari jalan pulang yang tak akan pernah dia temui. Actually saya ada dengar juga pasal benda ni dekat podcast Safan Nazri, Sembang Seram. Cerita ni dia orang dah adaptasi ke show drama ataupun filem. Ya. Tapi diorang buat pasal sejarah kereta Volkswagen kuning tu lah. Dan selain daripada cerita tersebut, ada juga beberapa lagi cerita berkenaan makhluk-makhluk halus yang memang famous lah dekat Karak Highway. Satu lagi makhluk misteri yang dikatakan tinggal di sekitar Karak Highway, iaitu makhluk bersayap. Ada yang mengatakan rupanya seperti kelawar gergasi. Oh, this one is interesting. I think this is my favorite story. Okay, my favorite story. Ada satu cerita tentang sepasang suami isteri bersama anaknya yang masih lagi bayi melalui jalan Karak pada waktu malam. Tapi nasib tidak menyebelahi mereka apabila kereta mereka tiba-tiba rosak di situ. Si suami keluar dan berjalan agak jauh dari kereta untuk mencari bantuan. Si isteri menunggu suaminya agak lama di dalam kereta, tapi suaminya langsung tidak sampai dengan bantuan seperti yang dijangkakan. Tiba-tiba sebuah kereta polis melalui jalan itu dan berhenti, lalu menyuruh si isteri keluar. Puan, sila keluar daripada kereta sekarang. Sila keluar daripada kereta sekarang dan jangan pandang belakang. Jalan terus ke arah kami. Sila dengar arahan, puan, kata si polis. Tapi of course, larangan itu adalah perintah. Si isteri tetap pusing dan apa yang dia lihat adalah kepala suaminya yang sudah terpisah dari badan. Ada versi berbeza. Ada yang mengatakan ternampak kepala suaminya sahaja dan ada yang mengatakan ternampak badan suaminya sahaja tanpa kepala. Oh my god. Okay, this one is my favorite story. And saya ada teori saya sendiri untuk makhluk bersayap yang macam ni. Actually kan, hantu kan, kalau kita percaya hantu dari sudut agama Islam, hantu tu dia tak boleh sentuh kita dan dia tak boleh harm kita guna tangan dia sendiri, melainkan dia rasa orang and baru dia boleh pegang kita ke. Faham tak? Kalau dia duduk dalam badan orang, duduk dalam jasad orang. Tapi hantu ni dia boleh makan orang. This one. So I have my own theory. Mungkin sama ada first memang dia hantu, but second mungkin dia actually bukan hantu tapi adalah binatang yang hampir pupus dan tinggal dalam hutan berdekatan dengan Karak Highway tu.
So dia akan keluar waktu malam untuk cari makanan-makanan. Mungkin dia akan makan manusia ataupun apa binatang yang dia jumpa. Sebab orang cakap rupa dia macam kelawar gegasi. Dia nampak macam kelawar bersayap. So mungkin dia adalah binatang yang hampir pupus. Mungkin dia adalah sisa-sisa kepada apa dinosaur yang terbang tu, Tyrannosaurus, something like that. Mungkin lah, mungkin. I don't know. Itu, tapi that's interesting kalau dia bukan hantu dan dia sebenarnya adalah binatang yang hampir pupus. You know, kan orang tua tu pernah cakap kan, kalau dalam hutan dulu-dulu tu, macam dulu-dulu orang cakap dalam hutan ada nyamuk yang besar. Ya, so mungkin who knows kan. So dia pun takut dengan manusia. So bila dia nampak dia lapar, saat dia nampak manusia, dia terkam makan. Okay, kita sambung. Ada juga yang pernah mengatakan ternampak penunggang motosikal yang menunggang dengan laju dan akan memotong kenderaan anda. Sekali imbas, memang anda akan nampak macam penunggang motosikal biasa yang memakai helmet dan memakai jaket. Tapi bila korang cuba melihat ke wajahnya, yang anda akan nampak hanyalah kosong dan gelap. Atau lebih tepat lagi, tanpa kepala. Ada yang kata penunggang motosikal tersebut sedang mencari kepalanya yang terpisah dari badan semasa kemalangan. Ramai juga yang nampak seorang wanita berpakaian putih, berambut panjang, berdiri di tepi jalan dan melambai untuk minta tumpang. Jika ada yang berhenti dan membawanya, dia akan diam sahaja sepanjang perjalanan. Tapi apabila sampai ke alamat yang diberi, wanita itu hilang begitu sahaja. Yang tinggal cuma daun kering. Oh my god, this is so obvious kot. Seorang wanita berpakaian putih, berambut panjang. Kalau aku tahu tu memang orang pun, aku takkan berani berhenti. Kenapa aku nak pakai baju putih? Kalau aku tengok, the first thing yang aku fikir adalah checkpoint. Aduh. Lepas tu daun kering. Okay, kalau kau hantu pun in this economy, bagilah the real money, not daun kering. Dah lah, joking. I'm joking. Ada juga seorang budak kecil yang berdiri di tengah jalan sambil memegang teddy bear. Apabila anda berhenti dan bertanya, kanak-kanak itu hilang serta-merta, atau dia akan bertanya, awak nampak ibu saya tak? Kononnya dia mati bersama ibunya dalam kemalangan di Kara Highway. Cerita terakhir berlaku pada tahun 1990-an. Sebuah stesen radio mendapat panggilan dari seorang lelaki, dan apabila penyampai radio tersebut meminta lelaki itu untuk menceritakan ceritanya, lelaki itu bercerita tentang bagaimana keluarganya meninggal dalam kemalangan di Jalan Kara. Lelaki itu berkata, semua ahli keluarga saya semua meninggal dalam kereta tu, termasuk jugalah saya. Lelaki tersebut mengilai sebelum talian putus. Keesokan harinya, semua berita menyerahkan tentang kemalangan yang berlaku di Jalan Kara. Semuanya sama, sebiji seperti apa yang diceritakan oleh lelaki misteri itu malam tadi. Dan kemalangan tersebut juga berlaku pada waktu yang sama. Lelaki tersebut menelefon stesen radio itu. Damn, ni macam yang baru-baru ni jadi dekat apa tu tahun ni ke tahun lepas yang jadi tu. Ini bukan tahun 1990-an macam yang saya cerita di situ lah. Ini ada juga yang baru-baru ni kan jadi. Tapi dia perempuan. Lepas dia mengilai macam tu lah sebelum dia end call.
That is so scary. Okay. Hari ini Lebuh Raya Karak sudah lebih terang. Lebih banyak lampu, lebih banyak kenderaan yang lalu lalang. Tapi apabila tengah malam menjelma dan jalan menjadi sunyi semula, ramai masih nampak sebuah kereta kuning jenis Volkswagen menunggu dan mencuba pulang. Dan mungkin apabila anda lalu di sana pada lewat malam, anda pun akan ternampak dengan Volkswagen kuning. No, never. Aku tak akan lalu situ. Aku tak akan berada dalam situasi itu. No, never. So, terima kasih kerana menemani saya dan sudi mendengar saya membaca horror bedtime stories untuk baca cerita pada hari ini, cerita Karak. I'm so excited for my first podcast and I'm so nervous juga. Saya tak tahu sama ada ini akan mendapat sambutan atau tak, but you know, just follow your heart. Okay. So, terima kasih semua. So, kita pun dah relax tadi atas katil. Kan macam, you know, makan. So, kalau korang dah makan pun korang kenyang dah relax, dah selesa atas katil macam ni. So, I hope korang boleh tidur dengan lena malam ni dan bangun pagi esok dengan fresh. Okay, wake up fresh tomorrow. Okay. Dan kalau korang ada cerita seram yang nak saya baca, korang boleh share email yang ada dekat description. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen cerita apa pula yang korang nak saya cerita untuk next podcast saya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.